Baru-baru ini, pelakon dan model wanita Malaysia Alia Iman kembali menjadi sebutan netizen selepas dikaitkan antara selebriti yang terlibat menjalinkan hubungan dengan suami orang. Alia atau Alia Ziman binti Azmil, 24 tahun, menjelaskan dia tidak membaca komen netizen di media sosial dan enggan mengenang perkara yang sudah berlalu. Malah, sejujurnya Alia sendiri tidak membaca komen negatif dan langsung tidak memberikan kesan pada Alia. Sebelum ini, netizen mengaitkan beberapa nama selebriti yang didakwa menjadi perampas suami orang dan antara yang menjadi sebutan adalah Alia Iman. Bagaimanapun, Alia Iman juga disoal sama ada terdapat individu cuba menjatuhkan dirinya sewaktu sedang menempa nama dalam industri hiburan. Alia Iman memberitahu bahawa dia percaya setiap rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun 2020, Alia dituduh menjalinkan hubungan sulit dengan ahli perniagaan berstatus suami orang. Perkara itu dibongkar oleh isteri ahli perniagaan berkenaan menerusi Instagram mendakwa suaminya berhubungan dengan pelakon baharu iaitu Alia Iman. Malah, wanita tersebut mendakwa sudah setahun suaminya menjalin hubungan sulit dengan aktris drama Bukan Kahwin Paksa ini. Mengakui dakwaan tersebut adalah benar dengan mengatakan dia dan individu berkenaan sudah mengikat tali pertunangan namun memutuskan hubungan tersebut pada Mac 2020. Terdahulu sejak kebelakangan ini, penampilan Alia Iman menjadi perhatian ramai apabila bentuk tubuhnya kelihatan berisi berbanding sebelum ini. Mengakui perkara itu, berat badan kini hampir mencecah 70 kg. Tidak menghiraukan kecaman netizen, Alia sebaliknya lebih mengutamakan kesihatan mental berbanding pandangan orang mengenai penampilannya. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Alia Iman tabah dalam mengharungi dugaan dan melahkan nama dalam industri seni.